Capture Ride of Life. Okay, Assalamualaikum semua. So, hari ni aku ada kat Shell. Aku nak tunjuk sikit lah. Pengisian minyak untuk Syaga 155. Okay, kat sini kalau korang tengok, dia punya meter tinggal satu bar. Sebelum pada merah lah. Sebelum pada merah. So, kita nak isi lah minyak. Okay, ya, abaikan yang 347 per meter tu sebab semalam wife aku isi minyak dia tak reset trip. So, kita tengok lah daripada satu bar ni nak penuh berapa. Okay. Sekarang ni aku buat pengisian RM12 lah. Limpah lah. Melimpah sudah. Okay, so kalau satu bar tinggal, maksudnya kat sini RM15.60 lah. RM15.60. Maksudnya termasuk subsidi. So dalam RM11 juga tak sampai RM12. So total 5.97 liter termasuk yang melimpah ni tadi. Lambat lah melimpah. Okay. So kalau kat macam tu, bila dah isi minyak, rutin yang selalu aku buat adalah kat sini aku akan pastikan trip lah. Dan aku akan tekan sini selama 3 saat atau 5 saat, dia akan reset kosong. Okay, akan kosong balik. So kat situ dia akan tu. Yang ni kau jangan risau. Kalau kau tutup, buka balik, dia akan tunjuk full. Okay, dia akan tunjuk full. Tak ada masalah. Okay, ni terpaksa pakai kunci manual sebab killer tak detect lah. Dekat Shell ni memang killer tak detect. Okay. Sementara tunggu order ni, aku nak cerita sikit lah. Tadi macam korang tengok, dah isi minyak dalam 6 liter lah. Kurang. And then, untuk full tank tu sebenarnya boleh pergi sehingga 250 km lah. 250 km untuk full tank daripada hose sampai ada line merah tau. Line merah pun biasanya aku akan ajak sikit dalam 10 ke 15 km ni. Dan aku akan isi straight RM13 terus. Ini dah RM16 berapa sen untuk dapat full tank balik. Dalam RM13 tu dalam dapat 6.8 liter. So ada lagi sebenarnya. Kalau 6.8 liter maksudnya ada lagi dalam 600 ml dalam tangki. But it's not suggested. Kalau korang aku tak recommend lah untuk korang buat filter tu selalu sebab benda tu akan efek pada korang punya fuel filter. Fuel filter korang akan mudah tersumbat lah. Dan untuk fuel consumption ni pun bergantung pada fuel filter juga. Andai kata fuel filter korang baru tukar bersih lagi dan penjimatan minyak tu lebih jimat lah. Tapi kalau korang punya fuel filter ni macam dah lama, biasanya enjin akan tarik minyak lagi kuat. Sebab ECU ada ECU tu main peranan untuk seimbangkan balik minyak dan minyak dan udara. So andai kata dia tengok minyak macam susah nak tarik, akan tarik lagi kuat lah. So kat situ pun fuel filter pun efek. So kalau andai kata kalau korang baru sebelum tukar fuel filter, korang jimat sikit lah. Tapi kalau korang dah lama tukar fuel filter, dia akan rasa makan sikit minyak. Sebab tu dia recommended untuk tukar fuel filter setiap 10,000 km. Itu buat sendiri tak apa. Sedang yang kau buka kat bawah tapak tu, tapak pijak di sekali fuel filter bawah, yang atas tu ada coolant. So korang buka pakai nak 10 T10, tapi jangan kuat-kuat sangat lah. Sebab yang tu hand tight saja. Aku pernah buat dulu dekat motor VX3i aku, patah 10 kat dalam, dah susah. Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Andai kata kalau ada apa-apa suggestion tu boleh, macam biasa, boleh komen dekat bawah. Andai kata kalau ada apa-apa improvement yang aku boleh buat, boleh saja beritahu aku dalam kolom komen. Apa pun jangan lupa subscribe. See you in the next video. Bye.